Apa hukumnya dalam satu perselisihan suami isteri tak bercakap selama 3 hari atau lebih daripada suami yang sangat sabar. Aduh. Suami sabar atau ni. Jadi bini dia tak tegur dia 3 hari ataupun lebih. Jawabnya haram. Tak boleh. Yang boleh suami isteri tak tegur suami, yang boleh tak tegur 3 hari ni bukan suami isteri. Dan bukan ibu bapa. Dia ada kecuali dia. Nabi kata jangan balah. Jangan tak tegur siapa, tapi kalau ada kes juga, nak buat mu ada perasaan. Nak, maka 3 hari sudah. Hari ke-4 jangan balah lagi. Nampak, mana Nabi izin juga balah, tak tegur siapa. Pasal Nabi faham sikap manusia dia ada perasaan nak marah. Nak marah sangat 3 hari. Tapi kalau boleh tak sah lah. Tapi kalau nak balah juga 3 hari. Tapi ulama buat istisna. Di antara yang kecuali pada dalam bab ini, ibu bapa dengan anak-anak. Ini tak boleh. Walau 1 hari pun tak boleh. Tak tegur siapa. Faham? Ibu bapa tak masuk dalam hadis ni. Murid dengan guru tak masuk. Nampak? Dia cakap aku 3 hari tak tegur tu. Esok kena tegur lah. Tak boleh. Itu untuk orang awam. Murid dengan guru tak boleh. 1 saat pun kena tegur kau. Faham? Dia tak boleh balas. Nampak? Nabi dengan umat, ulama buat istisna. Tak masuk dalam hadis ni. Tak boleh umat tak tegur Nabi 3 hari je. Hari ke-4 je bakal tegur lah ke Nabi. Tak boleh. Nampak? Isteri dengan suami. Kerana suami dia adalah ketua rumah tangga. Kena tegur juga. Walau macam mana pun. Balah-balah lah. Tapi jangan tak tegur. Balah pasal apa? Berselisih pendapat. Dah habis balah tegur. Nak. Lepas habis balah ni buat macam balah dengan kawan. Tak betul. Kita suami isteri, kita balas dengan suami kita. Sebab suami kita minta satu-satu benda dia tak beri. Kita nak beli barang dia tak beri. Dan kan dia beli barang ni tak apa. Akhirnya jadi perbalahan mulut lah. Dah habis dah balas, puas hati dah curah segala perasaan. Tegur lah. Habis dah balas bang, puas hati saya. Nak buat air tak ya gitu. Nak akan hasil awal ke masukkan lewat. Ni tak bila balas jadi berjawa muka, belabeknya muka. Datuk lelaki, orang lelaki dia hak ego dah. Tengok bini muka kita ada apa-apa. Kau duk pasang niat baru apa dah.